oleh Tuhanku benar benda ini. Itu dia tuan. Nabi-nabi ni tuan-tuan, mereka dari segi keimanan mereka kepada Allah tak boleh tikai. Tapi bila jadi sungguh benda ni, maka bertambah-tambah kejap iman dia kepada Allah. Bertambah-tambah kejap iman dia kepada Allah. Dia jadi macam tu. Wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan sungguh telah buat baik Allah kepada aku. Itu dia. Yang kata nabi-nabi ni tuan-tuan, Allah takdirkan dia kena buang dalam jub dalam telaga buruk. Allah takdirkan dia lepas itu kena jual. Orang beli dia di pasar. Allah takdirkan dia kena masuk penjara. Allah takdirkan dekat dia benda-benda ni sehinggalah akhirnya Allah takdirkan dia bebas keluar tiba-tiba jadi orang kepercayaan raja. Dia tak buruk sangka dekat Allah sikit pun. Sebalik dia kata apa? Dia kata waqad ahsana bi. Sesungguhnya Allah telah buat baik kepada aku. Dia kata. Takdir Allah tu bagi kena buang dalam telaga buruk, bagi kena jual, bagi kena masuk penjara tu, kata dia apa dia? Allah buat baik ke dia. Kita tuan-tuan sikit Allah test kita sikit marah Tuhan. Marah. Tak ustaz, saya tak faham pasal apa. Saya semayang. Saya bukan dekat semayang 5 waktu, ustaz. Saya sunat-sunat apa pun saya duk buat. Tapi pasal apa ni saya berbuat menjaga ni, Tuhan tak bagi saya untung. Dia marah Tuhan. Kacau lah, kacau. Saya panggil satu orang baru ni main apa cuci apa ni. Dia ni nama Kristian India Kristian. Duduk dia sembang, dia nampak very intellectual, nampak orang very professional kan. Dia pun dulu pernah jadi apa manager satu international company apa kan, berhenti buat bisnes sendiri. Jadi saya panggil jamu minum ayam apa, sembang dengan dia, saja sembang. Saya tanya dia, you Kristian kah Hindu? Tanya dia. Oh, dia kata, last time, no, I tell you that my father, he's a Christianity. He's Christian. My mother Hindu. Dia kata, I last time Hindu. But now, I'm free thinker. Dia kata. Lah, kata, saya jadi macam tu. No, dia kata, for me, dia kata, this religion is a matter of egg and chicken. Dia kata, mau bijak pandai. Bagi saya, dia kata, ni soal agama, soal kepercayaan kepada Tuhan, this is a matter of egg and chicken. Chicken and egg. Duk cakap ni, telur dengan ayam mana jadi dulu. Ayam dulu kan telur dulu kan ayam dulu. Dia kata, so we waste a lot of time. Dia kata, talking all the nonsense. Dia kata, saya kata, so what's the problem with you? Dia kata no, the problem is, dia kata semua benda ada dalam dunia ni ada benda yang cipta dia. Dia cakap pasal bukit bukau, gunung ganang, pokok-pokok, dia kata whatever, orang, binatang, semua benda dia kata ada benda yang cipta dia. Dan kita mesti tanya, dia kata dan Tuhan siapa cipta dia? Itu satu benda yang mesti kena ada jawapan. Macam orang tanya ayam dengan telur mana dulu? Telur dulu baru dia meletak telur ayam ke? Ayam dulu dia bertelur baru jadi telur ke? Mana dulu? Dia kata tak ada jawapan. Dia kata sama dengan semua benda-benda ni. Dia kata ada benda yang buat dia. Jadi kalau macam tu Tuhan siapa buat? Dia kata. So dia kata no point. Dia kata tak ada apa. Dia kata saya senang dia. Dia kata saya nak hidup dalam dunia ni, saya nak buat baik. Dia kata saya nak buat kerja bisnes ni lagi 2 tahun. Dia kata lagi 2 tahun saya nak stop, saya nak join NGOs. Dia kata saya nak buat baik. Dia kata and then selepas saya buat baik kepada semua orang, kalau Tuhan masih nak letak saya dalam neraka, dia kata kita pulang kat Tuhan lah. Dia kata selepas saya buat baik, dia kata kalau Tuhan masih nak buh saya dalam neraka ni, saya tak tahulah, saya pulang kat dia lah. Cuma saya kalau boleh minta, saya minta satu lah, kalau buh saya dalam neraka pun buh dekat satu corner yang kurang azab ni. Dia kata kurang asam dia. Dia cakap begitu. Saya kata my friend, saya panggil lah brother, my friend, what's your problem just now? Kata hang punya masalah tadi apa? Masalah hang tak puas hati pasal semua benda ni Tuhan buat, Tuhan tak tahu siapa buat, itu hang punya masalah. Yes, dia kata. Saya kata brother, listen to me.
Kalau Tuhan pun ada benda buat dia, makna dia bukan Tuhan lah. Dia kata, ada lagi Tuhan lain lah. Bila you tanya, ni pokok siapa bagi jadi, Tuhan bagi jadi, ni bukit siapa bagi, Tuhan bagi jadi. You tanya Tuhan siapa bagi jadi, dia tak ada siapa bagi jadi, pasal dia Tuhan. Dia kerja buat yang ni, then only dia Tuhan. Kalau dia pun ada benda buat, dia bukan Tuhan. So, no point you pergi sembah dia. So, bila kata Tuhan ni, dia tak ada siapa buat dia. Dia ada dengan sendirinya. Dia berbeza daripada makhluk. Barulah dia boleh jadi Tuhan. So, that is Allah, our God. Saya katakan dia, that is Allah, our God. Tak ada siapa buat dia, tak ada siapa create dia. Dia yang buat semua benda. Dia senang. Paul, saya kata dia. Walaupun saya baru kenal you saja, saya rasa you orang baik lah. Saya rasa saya nak jumpa you lagi dalam syurga esok. Come on Paul, suar tangan kat dia. Suar tangan, nasihat. Dia pun suar tangan kat dia. Saya kata, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tarik tangan. Dia tarik tangan dia. Saja melawak dia. Dia tarik tangan dia. Dia kata apa ni? No, I want to be with you in heaven. Kata, that's why I want you. Sebut mana ni? Asyhadu an la ilaha illallah. No. Never. You go back, you take your time and you think about it. Kata dia. Cukup lah dulu. Banyak tu. Baru pertama kali jumpa dia. Takkan nak pergi bawa keluar Quran, main semua susun depan dia, Nurul Ihsan nak pergi baca dekat dia. Maka berkatalah Nabi Musa kepada apa-apa semua. Dia kata apa, dia ni kan habis dan turun. Takat tu dulu cukup lah. Abuan dia tegak dia balik. So, apa jadi lepas itu? Bila main nak masuk 1 Januari baru ni, dia hantar satu SMS kat saya. Wishing you a happy new year, apa prosperity lah, apa macam-macam dia tulis dekat. Saya kata mana dia ingat juga kat kita. Makna kalau dia ingat kita kita cakap kat dia, cukup lah. Kayak tu dulu cukup lah. Kita semua orang dandan, kita cakap dandan boleh berubah. At least dalam 1 minggu hidup dia, ada satu sentuhan yang tak pernah orang sentuh dia, macam tu punya rupa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, Nabi Allah Yusuf alaihi salam, setelah dia kena benda-benda ni semua, dia kata telah berbuat baik Allah kepada aku. Ketika mengeluar Allah akan aku daripada penjara dan bawa datang dengan kamu daripada minal badwi. Badwi ni apa makna tuan-tuan? Al-badwi. Kita ada kata orang Arab badui. Al-badwi ni makna apa dalam bahasa Arab? Al-badwi ataupun badwu makna dia ulu ataupun darat ataupun kampung ataupun bukan orang Pekan lah, dia lebih tua. Jadi dalam Quran dia kata apa? Waja'a bikum minal badwi. Nabi Yusuf kata apa? Dia kata Allah buat baik dekat aku. Allah buat mai ni hampa semua ni. Dia kata ayah, mak, abang-abang ni semua Allah buat mai minal badwi, daripada lu kampung Kanaan. Sekira-kira logiknya tak mai ni ke Mesir jauh ni. Tapi Allah buat mai hampa semua mai ke aku ada di Mesir ni. Kemudian daripada berbuat fasid oleh syaitan antara aku dan antara abang-abang aku. Setelah Allah Subhanahu wa taala masukkan syaitan dalam diri abang-abang dia, sampai abang dia boleh ingat nak bunuh adik sendiri, dibuang dalam telaga buruk. Setelah benda-benda ni semua berlaku, Allah buat mai balik hampa. Hari ini kita bercantum balik, kita bertaut balik, jadi satu keluarga balik. Allah buat baik dekat aku. Firman Allah, inna rabbi latifun lima yasha'u innahu huwal alimul hakim. Bahawasanya Tuhan aku itu lemah lembut bagi barang yang dikehendakinya. Bahawasanya dialah Tuhan yang amat mengetahui dengan makhluknya, lagi amat pandai pada perbuatannya. Maka tiada sebut Yusuf perkara telaga dan juga jualnya kerana menghormati saudaranya. Takut mereka itu jadi malu, jadi keruh kemudian daripada jernih. Di depan pak dia tak cerita benda ni semua. Dia tak maulah, benda dah jadi jernih dah. Mak ayah mai dah, abang-abang pun dah menyesal dah, semua cantik dah. Dia tak mau bagi rosak tadi. Padahal dia boleh habaq dekat ayah dia masa tu. Dia kata, ayah tahu tak cerita sebenar apa? Boleh kalau dia nak buka balik cerita lama ni. Ayah tahu tak cerita sebenar apa? Ni 12 orang ni semua balqa, dia kata.
Orang Penang dia kalau marah orang macam-macam. Kamjat lah, balqa lah. Apa dia sedekah cukup-cukup. Apa perkataan, apa makna, betul tak? Dia ni pun satu balqa. Kita tanya dia, balqa ni apa? Balqa ni dia kata jenis kamjat lah. Kita kata tak, kamjat tu apa? Kamjat ni, balqa ni kata dia. Jenis tak boleh pakai lah. Apa betul tak? Balqa dengan kamjat. Ini dia boleh lah kalau Nabi Yusuf nak kata di depan ayah dia. Dia kata, ayah ni 12 orang ni semua balqa. Tak boleh pakai ni orang. Ayah tahu dia buat kat saya apa dulu? Dia pas lempang saya dalam telaga buruk ya. Ayah tahu tak pergi cerita. Boleh kalau dia nak cerita. Tapi dah, yang kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam satu nabi sudah tentu pribadi dia tinggi. Yang ni semua lupakan. Dia cuma cerita apa? Alhamdulillah Allah bagi nikmat dekat saya. Saya syukur banyak-banyak dekat Allah. Pasal hari ini Allah pertemukan balik kita, keluarga kita, adik-beradik kita semua berjumpa balik. Alhamdulillah. Itu saja yang dia cerita. Maka tiada sebut Yusuf perkara buang dalam telaga, perkara dia dijual dan sebagainya, kerana hormat kepada saudara-saudaranya. Takut mereka itu malu, jadi keruh kemudian daripada jernih. Wallahu a'lam. Lepas ni dia akan masuk kisah wafat Ya'qub dan Yusuf. Ini satu kisah yang menarik. Kisah yang menarik. Kisah dua-dua beranak ni mati. Nabi Ya'qub mati dulu, bapa. Lepas Nabi Yusuf mati. Dan dia ada dalam ayat yang akan datang ni, dia ada cerita Nabi doa. Tu dia mula-mula tu dia kata, Rabbi qad ataitani minal mulki وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Ini doa Nabi Yusuf. Dan mengikut ulama-ulama tafsir, dia kata Nabi Yusuf adalah Nabi yang pertama sekali minta supaya dimatikan Islam. Dialah Nabi yang pertama sekali minta kepada Allah supaya, tu dalam doa tadi dia kata apa? Tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai seorang Islam. Dialah orang yang pertama dalam sejarah ada manusia di atas dunia ni. Dialah orang yang pertama minta doa kepada Allah supaya dia mati Islam. Kemudian dia ada sikit perbincangan tentang ayat ni. Dia ada sikit perbincangan tentang bolehkah kita doa minta mati. Bolehkah kita doa minta mati? Kalau tengok dalam hadis Nabi SAW ada sebut, Nabi kata isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Yakrahul maut, wal maut khairun lil mu'minin minal fitan. Wa yakrahu qillatal mal, wa qillatul mal aqallu lil hisab. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnad dia. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Ada dua perkara yang manusia cukup tak suka. Nabi kata ada dua benda manusia cukup tak mau, dua benda ni. Cukup tak suka, cukup benci kepada dua benda ni. Apa dia? Yakrahul maut. Nama kata manusia mati ni tak mau dengar. Bila dia mai dia abang saya mati dia lemah. Dia hangat, dia jadi tak boleh duduk, dia jadi nak puasa nak balik cepat, dia rimat. Apa mati leceh dah. Manusia tak suka mati. Wal maut khairun lil mu'minin minal fitan. Nabi kata sedangkan ada masa, ada ketikanya, ada waktunya mati itu lebih baik bagi orang yang beriman daripada hidup dalam fitnah. Daripada hidup dalam fitnah, baik mati. Nabi kata. Dan yang kedua yang manusia tak suka, wa yakrahu qillatal mal. Manusia tak suka kalau dia tak ada duit. Harta sikit, duit tak ada. Manusia tak suka. Dia kata lah ni, dia kata apa pun duit.